Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada PTV atas wawancara pada petang ni. Berbalik pada persoalan kita, perbincangan kita pada petang ni, apakah agenda seterusnya dalam konteks wacana Penyatuan Melayu ataupun nama sekarang ni pakai Penyatuan Ummah, kan? Jadi yang pertama kita kena tengok benda ni secara kritikal. Kita tak boleh seronok-seronok, gembira-gembira saja. Kita kena tanya soalan sejauh mana benar dan perkara ini berlaku membawa kepada inspirasi kita yang sebenar ataupun tidak, ataupun ke mana hala tuju dia sebenarnya. Nanti kita tertipu sebab kita bukan kerana orang tipu, sebab kita tak faham sebenarnya proses ni menuju ke arah mana. Sebelum tu saya nak review balik bahawa proses ni untuk peringkat ini kita rasa gembira lah. Daripada beberapa tahun dulu, 10 tahun lepas, kita berusaha untuk menyatukan kefahaman, mendekatkan jurang supaya kefahaman tentang penyatuan Melayu dan penyatuan ummah ni boleh diterima oleh semua. Sebab satu masa dulu orang nasionalis memandang negatif kepada Islamis, sebab dia anggap Islamis tu mundur dan tak buat kemajuan. Kebanyakan nasionalis ni pro barat dan pro kemajuan lah, untuk bawa kemajuan dari biasanya pro barat lah, pro penjajah. Dan Islamis pula mereka ni melihat Islami pula melihat penyatuan ummah tu dalam kerangka pemikiran mereka sebagai asabiyah, dan dia bertentangan dengan Islam pula. Jadi ada jurang. Jadi akhirnya kita berusaha memberi kefahaman, khususnya dalam konteks Malaysia, nasionalis Melayu itu, nasionalisme Melayu itu sebenarnya tidak bercanggah dengan Islam. Jadi menghilangkan jurang untuk melihat penyatuan Melayu sebagai satu keperluan agama, berbanding sebelumnya sebagai asabiyah yang terlarang. Dan begitu juga bagi nasionalis ini melihat positif kepada Islam, dan akhirnya merasakan bahawa kita tak akan dapat pergi jauh kalau kita tidak mengangkat bersama agenda Islam dan ummah. Jadi itu satu tempoh transisi lah yang kita tengok, mana kesedaran yang berlaku dua aliran ni, dan akhirnya pada pilihan raya yang ke-15 diterjemah sebagai satu arus oleh rakyat. Mana rakyat, oleh kerana faktor rakyat inilah, faktor kesedaran gelombang yang rakyat inilah yang akhirnya juga mendorong pihak tadi untuk memikirkan tentang muafakat ataupun kesatuan dan sebagainya, kerana dalam satu angle yang lain, mana perpecahan antara Islamis, nasionalis ini membawa kepada ancaman kepada masa depan ummah dan Melayu keseluruhannya. Jadi alhamdulillah, maknanya itu pada pilihan raya ke-15 kita nampak terbentuk arus. Jadi pilihan raya ke-16 ni, pilihan raya ke-16 ini soalan dia, apakah politik atau penyatuan itu menyambut hasrat ataupun kehendak sebenar, ataupun adakah pemain-pemain politik ini yang sekarang ni menyambut kehendak muafakat, menyambut ataupun paling kurang menggunakan ataupun
menunggang arus kehendak rakyat, kehendak ummah ini, memahami hasrat ummah sebenar. Itu soalan yang kita harus faham, yang kita kena tanya, kena ajukan kepada orang politik ni yang sibuk bercakap tentang dia sebagai membentuk platform untuk kesatuan ummah dan sebagainya. Sebenarnya dia faham tak, ataupun dia mampu tak menterjemah kehendak ummah, kan? Jadi sebab kita tak mahu dia jadi sekadar batu loncatan untuk dia menang pilihan raya dan menyusun kursi. Tapi hasrat kebangkitan itu sendiri tidak difahami, kan? Kalau kita kata penyatuan ummah ataupun muafakat ini satu kebangkitan, yang depa ini ambil kesempatan atas kebangkitan itu, kan? Kalau mereka tak faham kehendak ataupun tuntutan daripada kebangkitan itu, mereka tidak akan mampu mengisi kehendak itu. Jadi lepas pilihan raya, dapat kuasa, agih jawatan kursi, jadi agenda rakyat, agenda sebenar di sebalik ataupun hasrat impian sebenar di sebalik kebangkitan rakyat itu tidak dapat diperolehi. Yalah, sekarang ni kita kena tengok balik, saya review sikit balik kehendak ummah ini, apa yang berlaku ini ialah kehendak ummah, bukanlah sebenarnya agenda parti politik. Maknanya agenda penyatuan muafakat ini adalah kehendak ummah, kan? Ummah yang sedar tentang ancaman, ummah yang sedar tentang senario yang berlaku, senario politik berlaku dalam dan luar. Lalu mereka bangkit dengan satu kesedaran, inginkan muafakat. Tapi parti politik datang untuk menunggang kebangkitan itu. Jadi cabaran itu sejauh mana parti politik itu memahami apa kehendak itu. Jadi kalau kita kaji tentang kehendak, apa sebenarnya yang diinginkan oleh apa muafakat ini, apa yang nak direalisasikan daripada muafakat ini, kan? Kalau kita bercakap dari muntolak ummah, daripada titik tolak ummah, kan, satu ummah, kan, dia yang pertama sekali dia akan menuntut supaya jawapan, di mana jawapan kepada kedudukan iqamatuddin wa siyasatid dunya bih, kan? Maknanya matlamat ummah, kesatuan ummah akhirnya dapat menterjemahkan hasrat besar ummah, iaitu iqamatuddin, menegakkan agama dan menguruskan dunia dengan agama, kan? Kalau kita nak kata satu kesimpulan besar lah daripada hasrat politik ummah ialah akhirnya iqamatuddin, kita dapat menegakkan agama dan menguruskan dunia dengan agama. Ataupun kita boleh kata dengan kalimah lain, litakuna kalimatullahi yal ulia, untuk supaya kalimah Allah menjadi lebih tinggi, kan? Jadi kita balik pada mentaliti, ataupun balik kepada kapasiti, balik pada background parti-parti yang hari ini merangkul lah, kita kata merangkul gelombang ini. Sejauh mana mereka mempunyai pemikiran itu, bersedia dengan pemikiran itu, ataupun set mentaliti dia begitu, ataupun mereka masih lagi dengan gaya fikir lama, maksudnya menang satgi, dapat kuasa, dapat kumpul kekayaan, mana masih lagi dalam format yang sedia ada lah.
dan masih lagi belum faham tentang uh, politik Islam, maksudnya kehendak iqamatuddin itu, dan bagaimana siasah dunia dengan din, kan, pemikiran itu sejauh mana dia ada benda tu, dia memiliki kefahaman seperti itu, kan. Jadi kalau maknanya agenda ini, maksudnya agenda ini, pemahaman ini perlu dimula diwacanakan, kan, perlu supaya dia memandu politik era baru nanti, politik selepas pasca pilihan raya ke-16 mesti dipandu oleh wacana ini, kan. Tak mungkin kalau kita tidak memandu dia, tidak tuntut daripada mereka menunaikan janji mereka. Bagi saya anggap parti-parti yang mengambil peluang daripada kebangkitan ummah ini, kan, untuk yang menyeru, yang mahukan kepada kesatuan, yang mahu kepada muafakat ini, kan, kalau dia tidak dapat menunai ataupun memenuhi hasrat daripada muafakat tersebut, kebangkitan tersebut, maka dia sebenarnya belum dapat memikul tanggungjawab lah, belum layak untuk memikul tanggungjawab kebangkitan tersebut, dan tanggungjawab terhadap kebangkitan tersebut. Yalah, maksudnya adakah parti baru ataupun muafakat baru ni, kan, memahami kehendak tersebut, kan. Jadi itu adalah kehendak rakyat, itu adalah kehendak ummah. Kehendak ummah inginkan kalimah Allah menjadi lebih tinggi. Betul tak? Kalau kalimah Allah lebih tinggi, bermakna isu-isu tadi tidak akan berlaku. Sebab isu itu berlaku kerana pengabaian. Kerana pengabaian ataupun mengambil dasar kesamarataan, dasar liberal ataupun dasar pragmatik, yang tidak meletakkan kalimatullah, kalimah Allah yang tertinggi itu tidak ada dalam politik, kan. Sebab itu kita rasa terancam, ummah rasa terancam, kan. Jadi ummah menyeru kepada kekuatan politik Islam supaya political will itu diterjemah, kemuafakatan itu diterjemah untuk menjadi political will, untuk menterjemah hasrat sebenar ummah. Ummah tak mahu ancaman ini berterusan, kan. Jadi kalau mari parti ataupun kerajaan akan datang mari, lepas tu berlaku benda yang sama, tak boleh atasi benda yang sama, kan. Jadi tak gunalah juga. Kita dulu pernah melalui zaman muafakat nasional, akan kononnya tiba muafakat nasional 2. Jadi pada pandangan Ustaz, apakah faktor istiqomah atau konsistensi kerjasama Datuk Umar supaya dapat berkekalan? Adakah antara kita tahu banyaklah Islam menunjukkan jalan supaya kita lebih reda, tidak meninggi diri antara satu sama lain. Kalau kita sampai Sida UMNO, macam agak-agak dia belagak sikit. Jadi, apakah kekuatan Datuk Umar yang perlu digariskan dalam pada masa ini? Yang pertama, yang penting ialah konsep ataupun matlamat, maqasid daripada penyatuan ummah tu dipahami. Maknanya ahli politik Islam ni, Melayu, perlu berganjak daripada melihat politik dari kacamata kepentingan diri kepada kacamata kepentingan ummah. Dia naklah meletakkan kiblat kepentingan ummah tu mengatasi kepentingan diri, kepentingan parti, tetapi meletakkan kepentingan ummah yang lebih tinggi, kan. Tetapi masalah kenapa tidak berjaya pada fasa-fasa yang lalu ialah kerana mentaliti ahli politik Islam ni belum sampai kepada level itu, kan. Mereka berfikir walaupun muafakat nasional lah sebenarnya. Dan kita tengok dalam pengalaman dulu, dia berbicara tentang urusan pembahagian kursi. Itu saja. Jadi masalah ni berubah-ubah sebab penilaian dari sudut politik berubah. Maksudnya kepentingan politik parti pada waktu itu adakah menjurus ke arah itu, boleh bergerak ke arah itu ataupun tidak.
Jadi penilaian kepada apa nama ni, nak mewujudkan politik itu banyak muafakat nasional, muafakat itu banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Kan? Maknanya pada awalnya dulu sebab dia kira agihan kursi. Maksudnya kalau berlaku muafakat 30 kursi dapat diselamatkan dipegang oleh orang Islam, itu saja. Tapi ada perkiraan politik lain yang menyebabkan dia tak boleh move ke situ, masih lagi kekal dengan strategi politik lama ataupun sebagainya. Jadi benda tu akan tertangguh kerana masih lagi dipengaruhi oleh penilaian ataupun strategi politik kepartian dan sebagainya. Bagi saya dia bukan satu yang mudah lah. Kita kena terima dulu, dia bukan satu yang mudah. Nak beranjak sekarang daripada dah berpuluh tahun bersama dengan gaya politik, sebenarnya yang bukan setakat dah tak ada agenda, dah tak ada hati budi, kan, yang kosong daripada hati budi dan sebagainya untuk bergerak pada sebagai berasaskan politik kepentingan ummah, agama, masa depan dan sebagainya, ni perlu pada tempoh dan pengalaman baru, kan. Jadi dan untuk meninggalkan bentuk-bentuk politik lama, sebenarnya bentuk-bentuk politik lama dalam parti masing-masing itu yang menghalang pergerakan ke arah itu. Maknanya sekarang ni contohnya motivasi yang menggerakkan sekarang ni, kan, ke arah muafakat ini, apa motivasi dia masing-masing. Dia ada perkiraan, adakah yang benar perkiraan tu perkiraan ummah ataupun sebenarnya adalah perkiraan parti, kepentingan survival parti. Dan sekarang ni yang kita kat luar kita tengok kononnya lah label tu maknanya muafakat ummah. Tapi yang mendorong perkiraan parti-parti yang terlibat ni apa dia punya hisap dia, dorongan dia. Ada parti tu kerana dia nak jadi Perdana Menteri, ada parti tu mana untuk melihat survivor dia lebih baik dengan keadaan percaturan, pertembungan kawasan dan sebagainya. Ini gabungan ini lebih menjamin survival. Ni melihat okey, kalau berlaku macam ni survival politik dia lebih bagus. Mungkin kebetulan pada waktu ini bahawa dengan cara agihan ini survival politik grup-grup ini menjadi lebih kuat. Jadi yang mendorong dia sebenarnya ialah survival politik, itu bukan masalah ummah. Tak fikir lagi pun tentang apakah agenda. Jadi untuk kita bercakap apa akan menjamin dan sebagainya, dia perlu kepada banyak benda lah. Maknanya sebelum boleh diterjemah kepada political will, kehendak politik yang benar itu, masih banyak perlu pada pengalaman perubahan dan sebagainya. Maknanya kita kena tengoklah, ini dinamik, sangat dinamik. Mana nanti gabungan ini akan bertemu dan bergabung bila benar pilihan, kita akan tengok macam mana dia akan terbentuk dan akan berfikir gaya berfikir dia dan bagaimana dia mencerap. Adakah dia mula mencerap kehendak ummah itu untuk diterjemah kepada polisi dan dasar, ataupun dia dah selesa dengan kerusi dan kuasa, dia dah lupa dah hasrat muafakat ummah itu yang sebelumnya menjadi agenda masa pilihan raya. Tapi biasanya dia tak patah balik kepada hatta janji politik pilihan raya pun dia tak patah balik. Dia akan mula tengok pandangan dia selepas dapat kursi dan menang tu dah berubah. Jadi cabaran besar tu untuk mempunyai mentaliti yang luhur dan yang jujur dan menterjemah menyahut kehendak sebenar daripada saya. Hatta untuk nak kata boleh survive tak boleh, ataupun boleh
kesinambungan tu akan berlaku ke tidak tu, kita masih skeptik lah boleh katakan. Sebab sejauh mana mereka yang buat benda ni berfikir tentang itu sekarang. Maksudnya bila dia cakap tentang perpaduan ummah, dia berfikir tentang agenda menterjemahkan agenda perpaduan ummah ni kepada gagasan-gagasan dasar dan sebagainya lepas pilihan raya. Adakah dia dah fikir? Ataupun dia memang tak fikir? Sekadar untuk menang pilihan raya dulu lah. Sekarang ni dia, saya rasa masing-masing parti-parti berfikir tentang survival politik. Masing-masing macam mana dia dapat dengan format ini, dia dapat langkah lebih kukuh ke depan politik dia. Macam UMNO kan, daripada nak kalah dan nak terkubur kan. Jadi kalau buat cara ni, nak berkaya, boleh hidup balik. Jadi itulah dia yang jadi positif dia ataupun penerimaan dia kepada cadangan itu. Islam, kita dalam Islam, kita dah ada prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin Islam dari segi keilmuannya, mana dari segi kemampuan ijtihadnya, dari segi akhlak, dari segi maknanya amanah, akhlak, dan kemahiran politiknya, pentadbirannya. Dia ada syarat dah, dia lengkap syarat tu. Cuma masalah kita sekarang ni, kita tak ada package tu. Tak ada madrasah politik ataupun sama ada madrasah tu resmi tak resmi, ataupun sekolah politik lah, sama ada dilahirkan melalui parti yang terlibat dalam politik ni, tidak melahirkan package tu. Dia tidak menyediakan akhirnya lahirnya seorang politikus ataupun pemimpin yang mempunyai package yang begitu. Jadi tak ada. Jadi kadang kita bangga dengan ciri kesolehan kan, tetapi tidak ada kekuatan dari segi pentadbiran, gagasan, membawa sebuah negara yang kuat, maju dan berdaulat. Dia tak ada package tu. Jadi orang bangga dia orang soleh, pakai baju buruk, itu satu angle. Tapi dia bukanlah keseluruhan angle. Tapi angle tu baguslah bagi saya. Itu bagus, cantik. Tapi bukan untuk setakat menarik perhatian pengundi. Bagus. Bukan setakat nak tarik perhatian pengundi, tak. Tapi dia memang bagus macam tu. Mana selalu sifat warak, sifat amanah, warak dan taqwa adalah satu angle yang penting. Tapi kita juga perlu pada gagasan, iaitu pemahaman tentang politik. Macam mana membawa negara ini kepada kemajuan. Tanpa kita perlu berkiblat kepada barat. Sekarang ni masalah kita, pemikiran politik kita hari ni, bila kita mentadbir negara, kita akan berbincang tentang kemajuan, berbincang tentang kemodenan. Bila berbincang tentang kemajuan dan kemodenan, maka kiblat kita dalam memahami perkara tersebut ialah kepada barat. Jadi Islamis ataupun pemikiran Islam belum lagi dilihat sebagai alternatif untuk ke arah kemodenan dan kemajuan. Jadi dekat situ masih lagi, maknanya orang kata package tu tidak bergabung. Walaupun pada ground nampak Islamis ada nasionalis dan sebagainya bergabung, tetapi dalam package itu dia tidak bergabung dalam bentuk yang solid. Maknanya kalau dia pergi kepada nak jadi Perdana Menteri, pilih orang yang pro barat ataupun ada pengalaman yang lebih kepada barat, sebab takrif pemodenan, kiblat pemodenan itu masih kepada barat. Jadi Islam yang Islami ni akan mengambil side di bawah, di belakang. Jadi dia bukan leading
bukan kepimpinan yang akan lead, kerana model Islam, pemikiran Islam ni belum lagi mengemukakan ataupun dipercayai boleh membawa kepada kemodenan, kemajuan, kekuatan negara. Betul tak? Jadi kita masih lagi, pada saya lah, dalam lingkungan apa yang saya cuba ungkap ini, berbanding dengan apa yang ada di medan pemikiran ataupun sekolah-sekolah pemikiran politik ni, walaupun dia bukan sekolah pemikiran lah, pengalaman politik parti ni, dia tidak menjurus ke arah package yang lengkap begitu. Jadi saya menjangkakan lah, kita boleh jangkakan pencapaian ataupun penterjemahan kepada hasrat ummah itu, walaupun menang atas kapasiti, atas platform perpada ummah, tapi hasrat menterjemahkan kehendak ummah itu akan jadi masih sangat sederhana dan memerlukan pada pergerakan anjakan pergerakan baru yang menghisap, yang boleh menghisap dan mendesak menuntut gagasan baru ini lepas pada pemerintah. Jangan lupa untuk muhasabah, jangan lupa je. bukan untuk laksana lagi. Jangan lupa je dulu. Dia sebenarnya benda ni melibatkan mentaliti ataupun pemikiran. Dia bukan masalah model. Model ni datang daripada pemikiran. Sekarang ni masalah pemikiran ni kita boleh bangunkan. Maksudnya kita boleh study, boleh kaji, boleh design ataupun bangunkan pemikiran. Jadi pada pembangunan pemikiran inilah baru kita dapat menggunakan sumber. Maksud tahu mengolah sumber. Dalam negara Islam ni yang kita kata sama ada di kawasan kita Asia Tenggara ataupun dekat dunia Islam, Asia Barat dan sebagainya, kita mempunyai sumber yang banyak. Tetapi kita tidak ada pemikiran ataupun tidak berjaya melahirkan leader-leader yang mempunyai pemikiran yang boleh menggarap sumber ini untuk membina satu model kemajuan bagi negara Islam. Itu masalah dia. Masalah kita tidak berani untuk merdeka dari sudut pemikiran. Kalau kita pergi pada menjawab soalan direct, ada model ke tak ada model, kita susah nak, kita tak boleh keluar daripada keadaan ikut-ikut. Maksud kita tak boleh keluar daripada keadaan mengikut barat. Sebab semua model yang ada masih lagi melihat kemajuan berkiblat kepada barat. Semua berkiblat kepada barat. Jadi untuk lahirnya seorang tokoh untuk melihat kemajuan tak semestinya pergi kepada barat, dia perlu sedikit kemerdekaan pemikiran. Bukan kemerdekaan sudut lain, tapi bermula dengan kemerdekaan pemikiran. Sebab bermula dengan kemerdekaan pemikiran itu barulah dia boleh melihat macam mana mengolah ataupun mentadbir sumber di negara kita ataupun di sumber di negara Islam ini untuk diolah mengikut kepentingan, acuan dan matlamat negara Islam, umat Islam. Baru kita boleh tengok model. Kalau macam sekarang kita tanya model, kita tak boleh jawab benda tu sebab kepergantungan. Contohlah, bila kita nak bangunkan negara kita perlu modal. Bila kita perlu modal, kita perlu duit. Bila kita nak dapatkan duit, kita pergi pada negara-negara Eropah yang berduit, ataupun Amerika ataupun Eropah yang berduit. Lalu mereka meletakkan syarat kepada kita untuk bila dia nak bagi duit, dia letak syarat pembangunan itu memenuhi dia punya syarat-syarat pembaratan dia. Tapi kalau kita mempunyai minda yang merdeka, kita bukan tak ada duit. Negara Islam banyak duit. Banyak rizak-rizak negara Islam disimpan di Amerika, disimpan di Eropah. Tapi kalau duit itu digunakan untuk
backup kita punya pemikiran, mana kemajuan kita tidak perlu kita berkiblat kepada barat ataupun meminjam pada barat sehingga barat meletakkan kepada kita syarat dia, kita baru boleh buat bina model tertentu untuk kita bina kemajuan sendiri mengikut kepentingan ummah. Sekarang ni kita terpaksa mengorbankan kepentingan ummah, kan? Kerana kita bergantung duit kepada negara-negara luar untuk membangun, kan? Jadi ini tidaklah kita, saya rasalah macam Malaysia ni, macam negara kita, tidaklah punya kepergantungan direct kewangan, tapi mempunyai hubungan dagang yang mengikat, dan mempunyai hubungan dagang yang mengikat. Ialah nak berdagang dengan negara tu dia ada syarat dia. Jadi kita terpaksa ikut juga, imbangi juga, kan? Tapi kalau kita mempunyai sumber dan boleh ada kebebasan berfikir dan membuat keputusan, kita baru boleh bercakap tentang model. Jadi kita punya halangan untuk bercakap tentang model kerana negara-negara Islam kebanyakan terikat dengan syarat-syarat ialah hubungan dagang, diplomatik, keselamatan dan sebagainya dengan kuasa-kuasa luar. Kita maknanya realistik lah. Kita kena realistik. Orang kata apa? Jangan tengok pada niat lah. Jangan, dalam hal politik ni, kita kena tengok pada hasil. Hasil apa yang matlamat yang kita nak capai. Kalau kita nak capai itu matlamat paling kurang lah, minima maknanya agihan kursi memihak kepada orang Melayu Islam, maknanya tak kira lah niat apa, ni, kita support dulu. Kita support dulu. Maksudnya sederhana, kita bersederhana dan realistik. Walaupun kita kata tadi, kalau saya cakap, memanglah kalau tengok realitinya masih jauh. Maksudnya, orang yang kata perpaduan ni tak faham pun tentang apa kehendak ummah sekarang. Tapi dia faham ummah nak macam tu. Ummah nak bersatu. Jadi dia pun ambil lah kehendak ummah tu jadi modal politik dia untuk menang kursi. Tapi sebenarnya untuk menterjemahkan kehendak ummah kepada dasar polisi dan kepimpinan negara, dia belum faham. Benda ni sebenarnya bila dia bukan melalui dialog lah. Bukan melalui dialog, bukan melalui diskurs. Sebab tu ini mana mungkin satu perkara yang penting kalau boleh dicapai melalui proses politik ni ialah dengan pemaksaan politik. Maknanya kalaulah Melayu Islam dapat membentuk kerajaan 2/3, orang bukan Islam akan menerima. Jadi sekarang ni dia terpaksa menerima benda tu sebagai solusi, sebab apa yang dibangkitkan ataupun ditakutkan dan sebagainya, sebab dia nak menghasut ataupun orang-orang ataupun pengundi-pengundi bukan Islam supaya tidak menerima ataupun menolak pada kadar pengaruh yang dia ada, menolak ke arah penyatuan ini, kan? Sebab dari segi ideologi ke dari segi akidah mereka tak mahu Islam mengatasi dan sebagainya. Jadi dia menghasut. Tetapi kalau dilihat kepada kepentingan hidup dia sebagai warga negara yang duduk dalam negara seperti Malaysia, kan, kepentingan mereka sebenarnya tidak terjejas, kan. Jadi apa yang menyebabkan bercakap tentang ketakutan, kebimbangan dan sebagainya adalah agenda politik, bukan kepentingan dia dalam hidup. Setiap individu ataupun keluarga ataupun komuniti masyarakat bukan Islam tak pernah terancam secara kehidupan dia di negara kita, di Malaysia. Tapi yang mengancam, yang menjadikan wujudnya rasa terancam itu ialah agenda suntikan politik, bukan. Jadi benda ni tak dapat kita, kalau dia dah kalah nanti, kan, barulah dia akan merendah diri.
Sebab orang akhirnya harapan palsu. Sebab orang mengundi mereka tu sebab percaya pada harapan palsu tu. Maksudnya, kok mereka boleh menang. Kok cuba, kok mereka boleh menang. Dengan maknanya, angan-angan tinggi untuk berkuasa dan menguasai negara dan memimpin negara tu. Kita katakan macam angan-angan ataupun nampak macam janji-janji manis yang dia pun boleh umpankan, dan dia pun mungkin macam walaupun bagi kita mungkin harapan palsu yang ditawarkan, tapi kadang-kadang orang ni cuba nampak nak menampakkan benda tu boleh ataupun bagus untuk dicapai. Jadi dia bedalah naratif yang begitu. Sebab tu saya kata maknanya benda ni tak perlu pada dialog, dia mesti diterjemahkan kepada kenyataan. Jadi, bila berlaku kenyataan wujudnya penyatuan kuasa 2/3 dimiliki ataupun dikuasai oleh Melayu Islam contohnya, automatik angan-angan tu akan turun. Kan? Bila angan-angan tu turun, dia akan terima situasi yang ada. Bila kita berpecah, angan-angan tu jadi besar. Patutnya pemikiran, pemahaman dia, politik dia tu, kebergantungan dia untuk menang kursi tu, tidak lagi kepada bukan Islam. Jadi dia tidak perlu takut untuk memperkenalkan ataupun enforce, melaksanakan ataupun menguasakan undang-undang mengikut lunas undang-undang yang betul. Kadang-kadang benda ni berlaku kerana dia mengabaikan kehendak perundangan itu sendiri, mengabaikan rule of law, mengabaikan itu dan ini kerana untuk menjaga undi bimbang tentang kalau dia tidak lagi dapat jadi wakil rakyat pada sesi akan datang, kalau dia dimarahi oleh pengundi-pengundi majoriti bukan Melayu, majoriti bukan Islam. Sebab itu politik yang berlaku, kalau berlaku kepada ummah ni, maksudnya memenangkan kawasan-kawasan yang majoriti pengundi Islam, Melayu. Jadi, wakil rakyat yang menang atas majoriti Melayu, dia tak bimbang tentang pelaksanaan Islam. Sebab dia tak hilang kerusi kerana pengundi dia tak setuju. Sebab pengundi Melayu tentu setuju. Pengundi Islam tentu setuju dia melaksanakan dasar-dasar Islam. Jadi sepatutnya, tapi kepala otak ni tak tentu betul. Ini realiti, patutnya dipaham gitu. Maksudnya, pemikiran ahli politik Islam ni dia kena berubah. Bila dia menang atas kerusi yang majoriti orang Islam. Betul tak? Dia menang atas kerusi majoriti orang Islam. Kenapa dia takut nak melaksanakan dasar-dasar Islam? Masalah sebelum ni, bila tidak ada agihan kursi begitu, jadi dia menang atas sokongan orang bukan Islam. 20%, 30% sokongan orang bukan Islam. Kalau 20% sokongan ni keluar, dia kalah. Jadi, nak kuasakan undang-undang kesalahan bawa kata mabuk pun dia tak berani. Dia tak boleh sokong, takut nanti 20% hilang. Jadi, mabuk-mabuk lah. Sebab dia jadi ni politik kursi, politik pilihan raya. Jadi itulah yang sebenarnya yang melatari pembuatan dasar. Dia sebenarnya liberalism, pluralism dan sebagainya ni, secularism semua ni sebenarnya agenda Barat, agenda Zionis lah, ataupun Masonik, untuk meleburkan identiti satu-satu bangsa ataupun satu-satu orang. Jadi kalau dia nak suruh kita terima budaya dia kena hancurkan dulu pegangan kita kepada identiti kita. Jadi liberalisme, pluralisme, sekularisme ni adalah untuk menghancurkan komitmen kita, pegangan kita. Contohnya hal haram, kita punya identiti.
Kan kita ada identiti, kita kena pertahankan identiti kita. Dia kata tak payah, jadikan kita ni hidup individu-individu saja. Bangsa Melayu tak penting, bangsa tu tak penting, kebangsaan tu tak penting, kita ni semua manusia belaka. Jadi bila kita sampai pada layer itu, dia dah runtuhkan semua melalui liberalism, pluralism, sekularism ni runtuh sampai tahap kita hanya ada seorang manusia yang mengisi perut sahaja, mengisi kehendak maddi, kebendaan hidup kita saja, ataupun syahwat kita saja, itulah identiti keseluruhan kita. Maka dia senang jajah kita. Dia senang kuasai ekonomi, dia senang kuasai budaya, dia senang menguasai pemikiran, dia senang menguasai dasar-dasar luar kita dan sebagainya. Jadi, dan dia boleh paksakan dasar-dasar negara dia untuk diterima oleh negara kita. Sebab kita dah tak ada identiti, tak ada kepentingan nasional. Tidak melihat dalam konteks ummah dan dalam konteks bangsa. Maknanya penglihatan kita, individu masyarakat, tidak lagi melihat dalam konteks itu. Maknanya ancaman kepada negara, ancaman kepada ummah tak penting. Asalkan dia hidup bebas dan bahagia. Maksudnya pendapatan dia. Jadi ini adalah senjata penjajahan dalam semua aspek. Senjata penjajahan dalam semua aspek. Jadi kalau kita menerima tawaran-tawaran liberalisme itu untuk hidup secara bebas, bergalon secara bebas, maknanya hantar ikatan keluarga pun tak penting. Mana boleh nak kahwin, tak nak kahwin, boleh duduk sekali. Maksudnya itu satu tawaran hidup yang pada mereka lumayan lah, sedap. Maknanya seronok dan tak ada orang persoal, tak ada salah betul dan tak ada apa. Boleh hidup bebas lah, tak ada salah betul, tak ada sekatan, tak ada apa. Jadi ini tawaran dia untuk dia menguasai kita. Jadi dalam konteks negara kita, alhamdulillah, maknanya pendidikan, sekolah kita, keluarga pegangan kita kepada budaya kita, agak maksudnya adat resam kita, hidup keluarga, memang pegangan kita pada hidup berkeluarga tu kukuh, kuat dan sebagainya, itulah sebenarnya menghalang. Yang menghalang liberalisme apa semua ni ialah pegangan kita kepada akidah kita, agama kita, ajaran agama kita, Quran dan Sunnah, dan kita menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa kita, kebudayaan bangsa kita, identiti sejarah kita dan sebagainya. Kalau kita berpegang pada semua tu, itu semua akan menolak sendiri liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Sebab sebenarnya yang untung daripada liberalisme, pluralisme, sekularisme, multiracial dan sebagainya, hanyalah musuh-musuh kita. Musuh kita je yang akan untung benda ni. Cuma kenapa dia diangkat oleh orang kita? Itulah dia kata, maksudnya orang kata apa, mereka ni, penjajah ni melahirkan Anglo-Anglo. Makna orang kita, tapi dengan pemikiran mereka. Yang bawa agenda mereka untuk mencairkan pegangan agama masyarakat kita, kan, ummah kita. Dan akhirnya kita serve kepentingan orang luar. Dalam konteks politik kita di Malaysia, kan, liberalisme, pluralisme dan sebagainya ni akan menguntungkan DAP. Kan? Sebab dengan adanya pluralisme, liberalisme dan sebagainya ni, kita akan bertolak ansur menyerahkan kuasa kepada minoriti. Kan? Kita tak kisah, minoriti memerintah pun tak kisah. Mana kita dah hilang kemuliaan diri. Rasa mulia diri tu dah tak ada. Kita hanya melihat dari aspek kononnya lah, aspek-aspek kesamarataan dan sebagainya tu. Tawaran-tawaran yang sebenarnya tak hakiki pun.
tawaran-tawaran yang tidak sebenar pun. Jadi itu sebenarnya orang kata apa, agenda untuk merampas ataupun menguasai negara kita, menguasai ekonomi kita, mengubah budaya, identiti negara, dan akhirnya meletak kita boleh menerima orang bukan Islam, budaya bukan Islam, mengatasi budaya Islam, adat Islam kita. Itu yang kita kata bahaya. Tapi Alhamdulillah saya yakin rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu dan beragama Islam, hatta bukan Melayu, maknanya bukan Melayu pun yang beragama Islam, saya yakin di Malaysia ni Alhamdulillah, tanpa tak sengaja, mungkin pendidikan sama ada formal ataupun tidak formal, automatik tidak menerima apa ni, dakyah songsang dan sebagainya itu. Sebab itu benda ni jugalah yang mendorong kepada pembentukan politik ini, arus politik baru yang kita tengok hari ni. Sebab bila muncul benda-benda tu, dia bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan pegangan hidup masyarakat. Jadi sebab itu saya cakap, kebangkitan ummah, muafakat ini bukan agenda parti, bukan dirancang oleh parti. Parti tunggang, tapi dia adalah satu manifestasi daripada kehendak ummah. Jadi parti seharusnya belajar dan cuba faham apa sebenarnya ummah nak. Pada saya, pilihan raya ke-11, ke-15, hasil daripada pilihan raya ke-15, kemenangan besar pada PN daripada arus ini. Tetapi mereka tak faham. Mereka tak faham apa pun daripada kehendak. Kenapa ummah bagi undi pada mereka? Dia tak faham pun. Sebab apa ummah bagi undi pada mereka? Jadi dia tak boleh deliver apa pun. Tapi tahun ni mereka masih bernasib baik. Masih bernasib baik kerana bila DAP duduk dalam kerajaan dan mereka lagi melampau. Jadi ummah, arus bawah ummah, kebangkitan ummah ni makin kuat. Jadi baki soalan yang sama. Adakah kali ini mereka akan faham? Adakah mereka yang akan menang pilihan raya kali ini memahami? Yes. Jangan pula dia dakwa bahawa ini mereka yang buat. Ini bukan mereka buat. Arus kebangkitan ummah ini bukan mereka yang buat. Mereka menangguk saja. Tapi apa yang patut mereka lakukan ialah cuba faham dan menterjemahkan kehendak ini kepada kenyataan. Sebab itu, kalau kita faham tadi, maknanya ini adalah arus ummah. Jadi kalau arus ummah ini difahami dengan cara yang betul, biarkan ummah menterjemahkan kehendak dia. Jangan parti politik yang menentukan apa yang sepatutnya. Maknanya jangan ditentukan oleh kehendak parti politik. Kehendak parti politik maknanya mengundi calon bukan Islam maknanya di kawasan calon bukan Islam di kawasan majoriti Islam, contohnya adalah matlamat ataupun kepentingan parti, bukan kepentingan ummah. Itu kepentingan parti. Jadi sekarang ni kita kena perkasakan, tunjukkan keperkasaan kepentingan ummah. Jadi benda ni kena diubah menjadi kekuatan yang memaksa parti-parti politik untuk menterjemah kehendak mereka. Ini satu, kena upgrade sikit kesedaran ummah ini, supaya mereka maintain dan boleh menjadi pendesak dan penentu. Maknanya parti yang menang hari ini dia tak boleh selesa.
Kalau lepas menang, lepas PRU ke-16 dia menang, kemudian dia tak buat, dia kena turun ataupun diturunkan. Kena diturunkan. Jadi strategi yang sepatutnya dilakukan ialah kita kena perkukuhkan, menambah kesedaran, memperkukuhkan arus ini, supaya arus ini lagi jelas dan boleh terjemuh kepada objektif-objektif yang nyata, kan? Objektif kebangkitan. Apa objektif kebangkitan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, parti ni nak ambil tanggungjawab, silakan. Tapi tak buat 1, 4, 5, lepas 5 tahun, sila turun. Boleh, tak apa. Tapi dia kena mula langkah. Indikator yang jelas ke arah apa yang dia buat. Janganlah akhir habis tahun ke-5 baru mula nak start. Kan? Sekarang ni dia faham. Kalau dia faham apa kehendak ummah ini, banyak benda dia kena buat, dia kena start mula. Dia kena tunjuk. Kan? Kena tunjuk dan diperlihatkan bahawa dia dah mula dengan langkah pertama. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Kan? Jadi kalau dia faham, dia dah boleh menterjemahkan kepada ni. Kan? Contohnya bagaimana dia nak memperkasakan perlembagaan Malaysia, memperkasakan pelaksanaan perlembagaan, dasar-dasar dalam perlembagaan tu. Apa cara-cara yang dia tunjukkan. Contohnya langkah pertama, langkah kedua, langkah tiga. Jadi rakyat boleh tengok. Kan? Dah buat 1, 2, 3. Maknanya kalau ada 5, 1, 2, 3 dah buat. Maknanya kita boleh percayalah yang dia akan sambung kepada 5. Kalau 2 tahun enjoy, 3, 4 tahun enjoy semua, masuk tahun ke-5 baru kita tak nak akan melaksanakan hasrat ummah dan sebagainya. Jadi saya ingat ni pesanan lah. Maknanya ahli parlimen kita kena banyak belajar. Kena banyak belajar dan mengkaji apakah sebenarnya ummah nak. Kan? Kalau tidak dia jadi macam sebelum ni. Kan? Masalah sebelum ni gitu juga, ada arus dan tidak ada persediaan kepada parti politik itu, tidak ada persediaan dan mereka meletakkan calon-calon angkat muat. Bila menang calon angkat muat tak tahu apa pun, tak ada vision dan tak faham pun politik tu kenapa dia menang. Kenapa umat bagi dia menang. Betul tak? Jadi berlalulah 5 tahun tak ada apa-apa.